Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berkata. Baik. Boleh jadi khatib Jumaat. Khatib Jumaat. Tapi ni khatib Khamis. Kita hari Rabu, Khamis di Jumaat. Dia punya Jumaat. Faham? Lain. Okay, selamat datang semua ke rancangan. Selamat datang semua ke rancangan Antara Dua Alam. Yang mana kita akan kongsikan, sebetulnya kita akan undang tamu-tamu kita yang mereka ni akan kongsikan pengalaman seram mereka yang mereka pernah lalui. Jadi kita cuba untuk kongsi. Tapi untuk episod kali ini kita tak ada tetamu sebab kita nak buat yang special. Hanya kita tiga sahaja. Kamunya saya lagi lah. Lagi-lagi banyak lagi cerita apa? Ganti ID, ganti tamu. Akulah semuanya. Semua dia angkat. Semua aku angkat. Maklumlah, aku banyak benda nak kena buat. Dan tak tahu kita kat mana. Kadang tengok setup kita lain hari ni. Yes, betul. So kita punya setup hari ni kita dekat KL. Yes. Tahu apa kita kat KL? Untuk kita pergi ke KL Podfest. Yeah. 2025. Correct. So mungkin bila korang tengok ni dah habis lah. Bukan mungkin, confirm dah habis lah. So kalau korang termiss, memang korang miss lah apa topik yang Ustaz ada berbual on stage kat KL ni. So we want to give a round of applause for Ustaz to be invited Masya Allah. kat KL. Terima kasih. Masya Allah. Good job. For you. Thank you. We are proud of you for making it through Masya Allah. to KL. InsyaAllah. Semoga maju jaya. Maju jaya. Amin. InsyaAllah. Laju lah. Short and simple. InsyaAllah. Kita cuba untuk kembangkan sayap sampai ke KL, insyaAllah. Uru-uru nak bermaus tautin ke? Mas Tautin. Pasal sekarang kita dah tinggal Malaysia. Betul juga. So market wise kita try lah kat sini. InsyaAllah. InsyaAllah. So before kita mula, kita nak shout out to you guys yang perlukan any sponsorship, and we are looking for sponsorships. So kalau any of you guys want to participate with us in terms of the sponsorship, boleh email kita dekat this email dekat sini. Don't worry, harga kita berpatutan, insyaAllah. It's very workable for you guys and attractive untuk korang, insyaAllah. So kalau korang ingin sponsor untuk kita, boleh email kita kat bawah sini, insyaAllah. Okay, so untuk hari ni punya podcast, I have already send post dekat IG story where aku buat this Telegram channel for our pendengar untuk submit dorang punya stories ke atau questions untuk Ustaz. So I have one over here which is quite interesting. It's from Malaysia itself actually. Kita ada pendengar daripada Malaysia yang Alhamdulillah. Dari KL juga ke? tak tahulah daripada mana, tapi cerita dia ni is pasal dekat kampung. Kat kampung. So I feel like kampung punya stories are very very interesting. Kita pas payah sebenarnya kampung-kampung kan. Ya, banyak kat highway tu. Very scary. So you guys ready for the story? Let's go. Okay, so ni kiriman dia tak nak reveal nama dia, tapi kita just tak dia, she's a woman. So we just put her as Puan A lah. Puan Siti lah. Puan Siti. Okay, Puan Siti. So ini kiriman cerita daripada Puan Siti. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Saya nak kongsikan pengalaman yang terjadi pada keluarga saya sendiri. Saya harap cerita ni boleh jadi pengajaran untuk semua pendengar. Seramnya. Seram. Baru start saya. Seram weh. Okay. Jangan orang hantar ni. Okay. Beberapa tahun yang lepas ada kenduri dekat kampung saya. Di kampung saya. Macam biasa orang datang ramai, makan minum semua terhidang. Tapi selepas kenduri tu, mak saya mula jatuh sakit. Sakitnya pelik, bukan macam demam biasa. Dia selalu muntah bila makan, tapi yang keluar cuma darah pekat. Badannya makin lama makin kurus, makin cengkung, mata pun makin cekung, and doktor pun tak dapat kesan apa-apa penyakit. Malam-malam, mak selalu jerit-jerit. Katanya nampak ulat keluar dari nasi yang dia makan. Padahal kami tak nampak apa-apa. Means the whole family pun tak nampak apa-apa lah bila dia bilang tu. Bau busuk ikut mak ke mana-mana. Means ada bau busuk tu ikut mak dia ke mana-mana lah.
Kadang-kadang bila dia cuba telan air kosong pun, mulut dia terasa pahit macam ada racun. Akhirnya dia orang decided to call an ustaz ustaz dari kampung dorang, and dia bacakan ayat-ayat ruqyah, dan tiba-tiba mak dia muntah semangkuk penuh sisa nasi hitam berulat. Okay, ustaz tu cakap itu adalah sihir makanan. Dan sejak hari itu kami berhati-hati. Kalau ada jamuan atau kenduri, mak selalu pesan, jangan makan sembarangan, jangan terima apa je yang orang hulurkan, sebab bukan semua orang datang dengan hati yang bersih. Sampai sekarang bau nasi basi tu masih terbayang-bayang dalam kepala saya. Dan setiap kali suap makanan, saya teringat balik malam mak muntah benda yang tak patut keluar dari perut manusia. Itulah cerita dia daripada Puan Siti kita. Thank you Puan Siti. Terima kasih atas ceritanya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow. Okay, yes. benda Yes, ni- let's go. Benda ni kita kasih Ustaz Fali. Allah, teropin. Okay. Ya. So, macam mana Ustaz? But very interesting Yeah, true. Yeah. Tapi dia punya ini dengan Singapore punya kes lain sih. Malaysia punya kes macam gini, kampung punya is totally different. Yeah, I heard kalau Malaysia ni bukan nak bandingkan lah. Diorang punya cerita of kalau kena santau ke apa, orang cakap lagi Lagi wild. dahsyat, Kan? yes, correct. Indonesia pun sama. Yang paling teruk sekali that time pernah ini Thailand. Thailand masa tu dia Kuat sikit berbual. Ha? Kuat sikit berbual, takut pelan. tak boleh sebab kita kan macam Kena feel lah tak kira boleh. kan. Tapi kan boleh kuatkan. Memang kena kuat ke? Try to okay. project your voice. Okay. This one different mic lah bos. Okay. Okay. Kena marah on camera Sila Ustaz. Okay. Yang kalau kat Thailand tu apa yang I pernah alami is one of this pasangan ni kan, dia pernah kena sihir tapi digunakan darah anjing. Dituang darah anjing. Campur lah. Dicampur. Dalam Nasi masakan tu. ke apa? Tak ada minuman. Oh. Isteri nak tundukkan suami. Oh macam ni Kangkang. nasi kangkang. Macam nasi kangkang. Kenapa Tapi dia ini pakai darah anjing. Cuba explain sikit macam mana tu. Tak tahu, itu je. Allah tak tahu Cuma kalau Sebab dia nasi- tak kasih very detail. Ya. Tapi apa yang orang tu, pasal orang tu taubat, nak taubat. So dia luahkan apa yang dia pernah buat lah kat suami dia. So one of it yang I still remember is dia kasih darah anjing, kasih suami dia minum. Tapi dia kasih dalam air like TO ke air putih Yes, ke? correct. Tapi dia banyak darah anjing, dia tak payah terlalu banyak sangat. Setitik gitu lah. Setitik, 2 titik pun boleh, tak ada masalah. Jadi rasa dia pun tak terlalu ketara lah kan. Dia tak ada rasa that apa namanya? Like how do I say macam letak macam kalau najis tu dekat nasi. Okay, we put that story aside macam dia Malaysia. Kalau najis tu kat nasi, takkan tak ada bau dia ke atau Kalau macam, sikit mana bau? Kalau kalau banyak lah letak lah, kalau banyak and dia letak banyak. Pasal macam what we learn is that the more you put in, the more stronger dia punya apa tu, dia punya power dia lah, dia punya tunduk dia. Yep. So kalau letak misal kata kalau benda tu banyak, takkan bau dia tak dapat dikesan daripada nasi yang baru dicampur dengan darah tu. Tak. Kalau you try letak nasi biryani, nasi lemak lagi bau pandan. Betul. Tak ada. Tapi macam Ustaz cakap, walaupun setitik pun akan menjadi kan. Menjejaskan. Menjejaskan. Dia akan menjejaskan kita punya usus lah, kita punya badan. Jadi ada najis kat dalam kan. Jadi senang untuk jin-jin ni untuk ganggu. Tapi actually. tidak semestinya bila bukan nak suruh orang buat lah kan. Yeah. Kalau setitik jatuh pun dia ada cara memuja dia lah, which we don't know. Yeah, Jangan correct. buat pun benda ni. Ya. Betul. Itu yang peribahasa Melayu. Setitik belanga, susu pun belanga. Susu pun belaga. setitik Apa? belanga, Setitik belanga? susu pun belaga. Belaga lain. Belaga berlawan. Oh
Kerana nilai setitik. Kalau nilai Tak, setitik. susu sebelanga. Itu dia. Aku Ya, dengarkan je daripada tadi. Ya, tepung. Kasih dong macam lah. Okay, so macam kat sini, first, if I were to break down Yeah, so just break maybe you down. can explain lah. So first things first, dia selalu muntah bila makan. Means That's one of the signs untuk orang yang terkena sihir. Sihir makanan khususnya, biasanya dia tak boleh terima sesuatu yang telah digunakan untuk menyihir orang tu. Contoh, kalau orang tu disihir melalui makanan iaitu mie rebus contohnya, adalah dan biasanya makanan yang diberikan kepada orang yang nak disihir tu biasanya adalah makanan yang dia suka sangat, favorite. Mesti dia tak akan tolak. So contohnya kita tahu dia ni makan mie rebus, memang hantu mie rebus. Kita belikan dia mie rebus tu yang kira paling power, ada tetel lah, kemudian ada daging-daging lah, ni Dari semua kedai kan. ni, Dari kedai ni ya. Daripada kedai ke apa kan. So itu, dan kita letakkan tu barang sihir tu kat dalam tu, najis ke apa ni semua, kasih kat dia demi tu, dan dia akan makan. Dan setelah dia makan tu, dia akan jadi benci sangat dengan mie rebus tu, ataupun satu lagi suka sangat dengan mie rebus tu. Maknanya setiap kali dia nak makan mie rebus, ataupun dia tak nak makan mie rebus. ataupun tak nak mie rebus. Maknanya dia tengok mie rebus tu dia rasa muak, rasa nak muntah. Jadi kalau dia makan ke apa, dia akan muntah. Faham. Tak boleh terima. Itu antara tanda-tandanya kalau orang tu terkena sihir makanan. Okay. Okay, so kirakan macam sihir makanan ni, kalau dimakan, dia ada macam-macam simptom, apa dia punya simptom dia. Ada macam tadi dia muntah, dia like just explain lah, so that's one. Then second thing can happen is busung, correct? Busung, betul. So maybe you can explain to our viewers yang tak tahu apa tu busung. Yes, so busung tu maknanya perut membesar lah. Tanpa ada sebab-sebab medical. Maknanya dia tak ada organ-organ yang terjejas ke, ataupun tak ada water retention ke apa ni semua. Tapi dia punya perut dia membesar. Dan dia membesar tu bukan maknanya dia hanya membesar all the way. Ada yang seperti itu, tapi ada yang membesar pada waktu-waktu tertentu. And that time pernah rukiahkan orang ni kan. So dia punya lelaki ni, perut dia bila time rukiahkan, before rukiahkan besar. Bila time rukiahkan, dia jadi kecil terus jadi besar, terus jadi kecil terus jadi besar. Tangan letak kat perut. Nampak bila dia letak perut gini. Dia bukan kalau kadang-kadang kita nafas tarik, buang, dia lebih dalam lagi. Kira woot, naik, woot, naik. And that time boleh rasa macam there's something moving under dia punya perut punya skin tu. Tapi perut dia keras tak? Keras. Dia macam watermelon. Macam gitu. So maknanya kita nak cocok tu tak boleh. Dia bukan air, dia punya dalam dia. Dia ada medically kat kalau orang, I pernah dengar cerita kat siapa yang kena busung ni pernah. Tak nak seek help from spiritually lah, I mean rukiah ke apa, dia pergi jumpa doktor. So doktor recommend water, buang air dalam. So dia buang, Tebuk kan. tebuk. So every 2 weeks dia akan buang. So dia kempis, lagi 2 minggu nanti dia besar balik. Oh man. Sampai dia tak tahu yang dia kena busung kan. Yang keluar tu air lah, bukan darah. Air. But air dia very Hitam. hitam, Coklat hitam. Hitam kuning coklat gitu. Yeah, it's very dirty. I heard of it before. So So ada kes macam gitu. So what can one yang kena, ada siapa yang buat kena detox. busung, awak detox lah. Buat detox. So detox tu boleh pakai susu. Susu lembu sebaik-baiknya. Kalau tak ada boleh pakai susu kambing. Tapi detox ni dia tak boleh minum macam satu cawan ke apa gitu tau. Tapi dia dah kena minimum 750 ml one go. One go. So maksudnya one go tu maknanya bukan duduk all the way. Kira minum, tunggu sekejap, 2-3 minutes, 5 minutes apa semua, continue balik. 750 ml. Kalau boleh campur dengan madu and rukiahkan dia punya susu dia itself. Faham. So that one. Kalau ada orang tu dia ada lactose intolerance, means dia tak boleh minum anything yang ada dairy. Then dia boleh try daun senna. daun senna. 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 Okay. Macam ini semua ada jual kat kedai-kedai yang ada jual traditional punya ramuan lah. Adalah kat Singapura ada kedai. Ada.
Yes. Senna. Kita tak boleh sebut sebab dia tak sponsor. Betul, nak Yes. sponsor lah. Kita pernah pergi yeah. kat situ. InsyaAllah. So daun senna, So daun senna tu untuk clear dia punya bahagian kolon, Usus. dia punya usus dia. So clear. Even dia punya tembok-tembok of dia punya usus dia itself pun dia akan clearkan sekali. Okay, then the next thing macam ni mak dia kata macam kat pinggan tu ada ulat lah, ada najis lah senang cakap. Mak dia can see, cuma orang sekelilingin dia ni yang tak nampak. Yup. Kenapa? Okay. First thing is, ketika seseorang itu mendapatkan third eye, paling mudah cara untuk dapatkan third eye adalah melalui sihir makanan. Oh, Very fast dibandingkan dengan you tanam lah, you gantungkan tempat yang tinggi ke, you letak kat kubur ke apa ni semua. Itu semua yes, sihir. Ada dia punya efek dia. Tapi efek yang paling cepat sekali, makanan ataupun minuman. Sebab apa? Dia goes into your body. oh. Dia kira express lah. Straight express. Sebab itu mungkin mak dia nampak dia punya ulat, tapi mungkin anak dia tak nampak. Anak dia tak cakap nampak kan? Ya, tak nampak. Correct. So Tapi macam itu mungkin dalam khayalan dia lah yang dia nampak. Benda-benda gini. dia boleh sebagai ilusi. 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 Which is contoh ilusi dia ada namanya sihir takhyil. Okay. Takhyil tu maknanya boleh maknanya hayal. Which is zaman Nabi Musa lah. Nabi Musa jumpa dengan Firaun. Allah perintahkan untuk jumpa, untuk dakwah, dan Firaun ajak duel. Betul. So Firaun kerahkan dia punya tukang-tukang sihir dia. And masyarakat semua ada kat situ tau. Dia bukannya dorang dengan Nabi Musa je, tak. Masyarakat semua tengok that so-called competition. So tukang-tukang sihir Firaun ni, dia sihir semua mata-mata yang memandang tu semua. Oh. Means dia masyarakat berapa banyak tu, dia sihir semua mata-mata mereka, sehingga apa yang diorang campak ni semua, tali lah, dahan-dahan pokok lah, apalah ni semua, jadi ular. Betul. So itu yang boleh terjadi ketika seorang itu terkena sihir lah. Dan tu kira kan macam makanan is the express. Kan? So there's such thing as sihir yang dihantar daripada angin. Angin ada? Ada kan? Ada. So kira kan macam, for example, orang tu tengah tak buat apa-apa pun, dan tiba-tiba sihir tu dihantar dekat dia melalui angin. Is it the same concept pun senang boleh kena third eye juga, atau pasal is also direct part masuk dalam? Tak. Tak, lain. Lain. Angin luar. Oh, angin luar, dia tak masuk dalaman. Tak. Dari luaran. So macam mana tu? Dia punya luaran dia adanya simptom je kalau kena sihir daripada angin. Kalau daripada angin, biasanya dia akan selalu sakit-sakit di bahagian dada. Pernafasan lah. Pernafasan, selalu sesak-sesak nafas, dada rasa sempit, badan selalu rasa banyak angin. Okey, faham. Buang-buang angin kadang-kadang bila tengah buat podcast gitu, kat belakang orang buang angin. Ni semua lah. Jangan kepala angin sudah. Kepala angin. Maafkan saya. Kadang-kadang perut ni dia tak ada custom. Risau. Kadang ingat katak je lah. Kadang agak earthquake kan. Badan dia kecil. Faham. Angin ni banyak. Maafkan saya. Okay, so then the next thing macam mak dia selalu menjerit-jerit macam, I feel like it's hysteria. I feel so. I don't know. Maafkan lah kalau salah aku cakap salah, but usually macam takut macam is ada hysteria atau apa macam traumatized, I don't know. Atau just jadi takut sampai dia senang dia suka jerit-jerit malam-malam. Like, does it really affect your mental atau is just macam benda tu yang nak mengganggu and take control sampai nak menjerit-jerit? Something like that, is it? Yeah, that's a very good question actually. Jadi kalau ketika sihir tu berlaku kan, the first thing antara jin yang mengganggu tu ataupun yang mengambil job sihir tu, first thing dia akan instill adalah rasa takut kat diri orang tu. That's the first thing. Correct. Bila dah masuk ke bahagian takut tu, baru mudah bagi mereka untuk ganggu. Sebab dia akan selalu rasa takut, rasa was-was, rasa selalu rasa macam diperhatikan dan lain-lainnya. So it's quite normal bagi seorang manusia diganggu oleh jin ke ataupun ada rasa takut ke. I mean it's normal lah dia punya itu dah. Cuma kita kena pandai kawal. Dan dalam Al-Quran pun ada juga dia punya dalil dia, which is ketika yang tadi cerita tadi tu Nabi Musa jumpa dengan Firaun kan. Dan bila Nabi Musa nampak tu, do you know that Nabi Musa pun takut?
Okay. Dia ada dalam Al-Quran, la takhaf innaka antal a'la. Wahai Nabi Musa, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu tu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan tukang sihir tu lah. So Nabi Musa pada waktu tersebut takut, tapi Allah sendiri katakan jangan takut. So kalau seorang itu terkena sihir ke ataupun you rasa terkena gangguan jin ke apa, first thing is jangan rasa takut. Kalau boleh lawan rasa takut tersebut. Dan yang pekik-pekik tu wallahu alam, I think dia maybe dia nampak sesuatu ke ataupun histeria ke, wallahu alam, I don't know lah. Mungkin it goes back to just now lah, khayal lah. Yes, but dia akan affect everything lah, dari segi mental, emotional, everything. Sebab jin ni kan dia jalan dalam peredaran darah. Betul. Dia akan go towards your organs, then daripada situ dia pump blood to your brain dan lain-lainnya. So ada kaitan dia lah, of course. Okay, so untuk Puan Siti lah, maybe Ustaz can advise macam what can maybe not just for Puan Siti, maybe in general untuk semua orang, untuk pendengar kita, Cities lah, untuk all the cities. Okay. Terhad untuk Siti sahaja. Orang-orang yang bernama Siti. Aduh. Okay, mungkin Ustaz boleh ajar apa yang kita boleh buat kalau kita menerima makanan daripada orang kita kenal atau tak kenal. That's one. Dan kalau kita dah terima, apa yang kita patut buat? Kita dah pegang benda tu, kalau kita nak makan, apa yang kita boleh baca ke apa-apa? Bismillah. Yes, so ini saya rasa saya berikan kepada Syafirul. Soalnya senang je. Apa yang Ustaz bilang saya is sebelum makan, baca bismillah. InsyaAllah. Okay. Yes. Then kalau macam, because I also thought macam ada yang satu yang kalau pegang tu, nanti kalau nak kalau baca yang bismillahirrahmanirrahim. Yes, tu semua tahu. I mean, takut orang tak percaya dengan kita. Tak. You guys have to share what you know also. I dah share, you share. Okay, so Yes. Ustaz suruh Yes, okay, yes. If I wrong, you correct me. Yes. So at least pendengar pun tahu, okay? Okay. So kalau korang nak tahu, Okay, wrong. Okay. Continue. Kalau korang dah terima makanan tu kat tangan korang, dibungkus ke atau dekat rumah orang tu, kalau korang rasa tak sedar hati, what you guys can do is korang pegang. Dan air pun boleh, minuman pun boleh, makanan pun boleh. Korang bacakan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim. InsyaAllah kalau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau benda tu jatuh ke terlepas dari tangan kau, maknanya there is something lah. So try to not eat. Tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada lah. It's not 100%, betul tak? InsyaAllah. Lepas ni jawapan boleh terus daripada IT. Yes, straight. Biar saya yang tanya soalan ni. Mana Siti tadi? So try to do that, insyaAllah. Tapi kadang-kadang kalau dah termakan for example, kalau kita dah baca, okay, this is for you, question for you. So kalau dah makan, dah baca, dan kita makan, dan tetap terkena juga, is it macam bacaan tu tak menjadi ke, atau what is it? Dalil dalam surah Baqarah ayat 102. Okay. Kat pertengahan tu, baris yang ke-3 daripada Allah. Dari bahagian bawah tu ada kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dia tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan kita melainkan Allah dah izinkan. Means kalau Allah dah izinkan, tahu tak Nabi SAW pernah kena racun? Tahu. Nabi seorang Rasul selalu akan baca doa sebelum makan. Dan tetap terkena racun walaupun sedikit demi itu dia. Tapi itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan. Tak ada masalah. Kalau you meninggal terkena sihir ke makanan ke sihir makanan ke apa-apa dia semua, insya-Allah meninggal dalam keadaan syahid. InsyaAllah. InsyaAllah. Okeylah. Harap Puan Siti harap So yes. kita kaedahnya kalau dah tahu segala perubatannya tak menjadi, maksudnya kalau dah tahu disihir tak jadi pun, dia ada that term you saying apa? Just redha, maybe something like that. Yes. Yeah, so just redha, just leave it to Allah. Then insyaAllah akan diperbaikan, ataupun kalau meninggal pun you akan mati syahid. Yes. Pasal ni semua atas izin Allah. Baik atau kesembuhan dengan
apa yang terjadi dalam hidup kita semua is atas izin Allah. Kalau Yes. Allah tak izinkan, benda tu takkan terjadi. Allahu Akbar. Ya Allah, students of Mustafa Fadi, man. Lagi ni tamu, hai, salam Ustaz jangan. Salam ID atau Syafirul? Hai salam IT dah. Apa jatuh? Ya, taklah kita gurau je. Ya, Whatever it is, Puan Siti, kita harap we thank you for giving us your story. We really appreciate it. And so kalau korang pun siapa-siapa yang belum join that Telegram channel Antara Dua Alam, boleh join. The link is in our Instagram punya highlights. Okay, story punya highlights. Okay, go and join. Korang boleh submit korang punya stories through that channel, insyaAllah. Okay. Yeah, but if you want also, kalau terlalu panjang or you have a lot of stories, you can just DM us atau email kan. Yep. You can come on board, maybe tell us your stories ni lah on the podcast itself. InsyaAllah. Ustaz, anything from you? Sangat jaga diri, jaga zikir harian, insya-Allah Allah akan jaga. InsyaAllah. Yes. So and also thank you very much. Kita dah sampai ke 4K subscribers. Alhamdulillah. Thank you very much. Oh, and also, Every one of you played a huge role. yeah. And also thank you for those that followed dekat TikTok. Alhamdulillah, kerana TikTok has grown so much. Yep. So it's all with your support. So insyaAllah. Yeah. Yeah, so Kalau boleh yang tengok tu, sebab kadang-kadang kita tengok ada yang sampai dia punya itu sampai 11,000, 11K yang tengok ataupun 7K, 8K. Yeah. So kalau tak keberatan, if you can subscribe our channel, that one will be grateful lah if you can do that lah. Yeah, insyaAllah. Pasal tak ada bayaran, tak ada apa ni semua kan, so just klik lah itu subscribe, insyaAllah. Don't So, skip the ads. Yeah. keep ads. So and also at the same time, kalau like I said just now in the beginning of the podcast, kalau korang teringin nak sponsor kita, insyaAllah boleh email kita dekat sini. Okay, the email is right over here. Then kita promise korang kita punya harga is berpatutan and will be a very good deal for you guys, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, then don't forget to like, share and subscribe. Anything else from everyone? Nothing. Jumpa lagi on the next episode. InsyaAllah. Bye-bye. Bye. Salam.